Kereta sekarang kalau ada part-part chrome tu rasa macam orang tua sikit. Memang nampak macam old school. Sekarang trend kereta spek tinggi semua blackout kilat. Lagi-lagi dekat bahagian grill chrome kereta tu. Nak tukar grill baru mahal. Nak cat risiko tak kemas. So aku guna wrapping premium black ni. Dia self adhesive, boleh stretch dan paling penting removable. Tak rosakkan cat asal kereta korang. Aku ambil saiz kecil je sebab aku nak delete chrome bahagian grill ni sambil-sambil asah skill wrapping kereta. Ratakan perlahan-lahan guna jari ataupun tool yang sesuai ikut shape grill kereta korang tu. Pastikan tak ada bubble. Kalau ada wrinkle, boleh buka dan adjust balik. Material ini memang fleksibel. Potong lebihan stiker tu bagi sharp dan clean. Terus nampak lagi solid. Chrome delete, aura premium naik. Blackout look ni dia dah jadi standard untuk kereta yang spek dia variant paling atas ataupun kita panggil flagship. Kalau korang nak rasa vibe macam tu, boleh start dengan grill ini dulu. Cuba korang check dekat link kat bawah masih ada voucher atau tidak.